undang-undang, akta semua. Atau scam tu yang dia Tentara dan warga emas diingatkan sentiasa berwaspada dan tidak mudah Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Setiap tahun, ribuan rakyat Malaysia menjadi mangsa penipuan. Dari panggilan palsu sehinggalah ke pelaburan yang tidak wujud. Modus operandi semakin licik. Dan mangsa bukan lagi golongan warga emas, malah golongan muda turut terperangkap. Dalam dunia digital hari ini, satu kesilapan kecil boleh membawa kepada kerugian yang sangat besar. Oleh itu, dokumentari ini akan membongkarkan realiti sebenar di sebalik scam dan penipuan di Malaysia. Dan yang lebih penting, bagaimana kita boleh melindungi diri daripada menjadi mangsa seterusnya. Saudara-saudari, apa yang dimaksudkan dengan scam? Scam atau penipuan atas talian merujuk kepada taktik memperdaya mangsa melalui internet untuk mendapatkan wang, maklumat peribadi ataupun aset. Dengan kemajuan teknologi, penipuan ini semakin canggih dan sukar dikenali. Dan ia boleh berlaku melalui media sosial, email, panggilan telefon ataupun laman web palsu. Dan yang paling penting, sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa scammer ini. Jom kita lihat statistik kes scam yang berlaku di Malaysia dan apakah jenis-jenis scam. Setiap orang pasti akan ada persepsi ataupun pandangan mereka tersendiri berkaitan isu scam ini. Jadi jom kita lihat pandangan daripada masyarakat dan juga pandangan daripada pihak pakar. Assalamualaikum, Cik. Saya ingin menanyakan beberapa soalan tentang apakah itu scam. Kalau terlebih dahulu boleh tak Cik perkenalkan diri dan apakah pekerjaan? Waalaikumsalam. Nama saya Sherry dan saya masih belajar di U berdekatan sini. Pendapat saya tentang scammer, saya rasa scammer ni individu yang tak bertanggungjawab dan mereka selalu menipu orang untuk kepentingan mereka sendiri. Okey, soalan kedua pula, pernah tak Cik mengalami scam ataupun pernah Cik kena scam? Boleh ceritakan? Setakat ni saya tak pernah, tapi kawan saya pernah kena scam. Hari tu dia nak beli phone untuk belajar, tapi orang tu bagi tahu dia akan bayar, dia cuma perlu bayar setengah daripada harga pasaran. Bila dah bayar, dia banyak alasan, contohnya kena tambah lagi untuk bayaran pos, bayaran secure barang tu, tapi bila dah bertambah bayaran, barangnya tak sampai sekarang. Okey, terima kasih Cik atas masa yang sudi diluangkan untuk Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kerana Tuan sudi menerima kami punya jemputan untuk membuat temu bual bagi kami menyiapkan ataupun menyelesaikan tugasan falsafah dan isu semasa ini. Baik, boleh Tuan perkenalkan terlebih dahulu diri Tuan? Okey, pertama kali terima kasih kerana sudi interview saya atas kapasiti saya sendiri. Okey, pertama kali saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Zuhairi bin Zakaria. Kapasiti saya hari ini sebagai konsultan. Saya adalah registered agent hartanah, dan mungkin atas pengalaman dan sedikit sebanyak yang saya alami, saya boleh kongsilah untuk hari ini. Jadi itu saya punya introduction. sebagai as a consultant ataupun orang yang dah menceburi orang kata properti yang berharga ratusan ribu ataupun juta-juta. Apakah makna scam ataupun definisi scam, Tuan?
Sebenarnya scam ni bukan sekadar dalam industri hartanah ni je, tapi scam ni kalau kita tengok hari-hari, isu perbankan, banking, online financial, kemudian dalam orang yang pencen. Pesan saya memang ramai, hari-hari kita tengok scam. Tambah-tambah sekarang ni bila paling senang link yang masuk ke handphone kan. Semua orang boleh kata sekarang ni ada handphone. Dan bila teknologi canggih ni semakin terbuka. Jadi tambah lagi dengan teknologi terkini AI ni, boleh face recognition, voice over tu kan. Jadi memang semua orang pun makin ke depan kita pun kena ada juga, kita kena cakap juga tentang teknologi ni. Sebab scam sekarang ni memang hari-hari lah. Sekarang saya pun even dalam keluarga sendiri pun bila kita hari aware benda ni pun still terjadi. Jadi itu sedikit sebanyak lah tentang scam. Scam boleh kata penipuan lah. So dalam 10 tahun kebelakangan ni, apakah cara ataupun alternatif daripada pihak berwajib ataupun legislatif yang orang kata ada undang-undang ataupun kuasa untuk menjalankan ataupun menyekat operasi scam ni? Dan kalau kita imbau daripada 10 tahun ke belakang, mungkin kalau dulu amount dia tak terlalu besar, sama ada daripada makau scam tu yang dia insentifkan seorang ataupun kalau sekarang ni target tu individu. Sekarang ni betul institusi. Okey, saya faham. Jadi kalau tanya tentang scam ni, kalau kita kata 10 tahun ke belakang, saya tak kata 10 tahun ke belakang, even daripada zaman saya kecil sendiri pun, kalau kita balik pada dia punya sejarah kan, kalau saya tanya mak ayah sekarang ni pun, isu scam ni daripada dulu lagi. Ya, kalau kita boleh google sekarang ni kalau nak tahu, Pak Mantelo dulu, itu guna, tak ada pun teknologi, tapi benda ni boleh berlaku satu saja, tamak. Jadi bila tamak tu menguasai, letak 10 jadi 20, orang kata cuci apa semua, benda tu simple je, ni semua money game. Tapi kalau kita balik pula sekarang, kata 10 tahun ke belakang ni, sekarang ni 2025, kalau kita kata pada tahun 2000 lah baru kan, scam ni kadang-kadang yang buka pintu pada scam ni kita sendiri. Jadi kalau kita tengok pada isu scam ni, sebenarnya takkan berakhir selagi mana individu tu sendiri tak take action. Kalau kita nak katakan bidang pihak authority lah, legislatif ke apa semua tu, semua undang-undang ada. Even perbankan pun kata kita tak boleh reveal kita punya password bank, kita tak boleh simply bagi TAC kan. Tapi sekarang ni dengan handphone pun kadang-kadang nombor kita pun kita dah kena hack, kita tak simply block. Sedangkan even Meta sendiri pun bagi tahu kita dah ada double authentic kan. Jadi kita dah tak security. Jadi password pun kita dah diajar untuk letak unique ID tu kan. Jadi benda tu kita memang kena take action. Kalau nak harap pada authority je, benda ni takkan habis. Jadi saya tak kata isu ni akan tamat selagi mana ada greed dalam diri kita sendiri. Kita tamak, tak ada easy money pun sebenarnya dalam hidup kita ni, benda tu akan jadi. Faham. Jadinya scam ini terjadi apabila ada golongan yang tamak dan ada golongan yang tidak prihatin tentang dia punya detail-detail dia lah. Ya, maklumat peribadi tu penting lah, PDPA tu. Jadi seterusnya, apakah golongan manakah yang dikatakan paling senang terdedah kepada aktiviti scam ni? Okey, kalau kata golongan yang terdedah, paling mudah terdedah kepada aktiviti scam ni, saya tak kata spesifik, tapi range umur yang paling senang kita letak kan. Jadi kalau nak kata had umur sekarang ni, kalau mungkin dulu kita kata had umur siapa yang mudah menjadi sasaran, mungkin orang yang umur 20-an ke atas. Tapi kalau sekarang untuk zaman 2025 ni, saya rasa memang terbuka kepada semua. Apakah kekangan yang pihak berkuasa tu dia tak boleh nak akses? Kekangan tu nak diatasi oleh pihak-pihak yang berwajib lah. Okey. Undang-undang, akta semua dah digubal. Kalau nak beli rumah dengan registered agent. Registered agent ni of course boleh Google cari siapa, cik saya nak tengok lesen, kita boleh provide. So apa-apa berlaku, kita boleh terus mungkin report, polis dah boleh cari siapa. Tapi bila banyak sangat multiple account, kenapa macam ni, cik boleh transfer 20,000 lagi. Jadi benda tu yang saya tunjuk ni mungkin berkaitan property, tapi untuk penipuan lain pun, scam yang kita bagi tahu tu banyak berlaku. Modus operandi dia macam ni. Nak beli kereta ke, tak kisah apa pun, handphone ke.
Baik, kita tahu isu scammer sekarang semakin hari semakin meningkat. Tiada titik noktah lah orang kata kan. Jadi, apakah isu scammer ini menjadi satu keperluan untuk setiap individu perlu tahu ataupun orang kata ambil cakna kepentingan untuk isu scammer. Jadi apakah yang Tuan boleh kongsikan berkaitan dengan kepentingan untuk kita tahu isu scammer ni? Okey. Soalan yang menarik lah sebenarnya, sebab kalau benda ni tak dikongsikan, saya dah ada pengalaman lah, kawan-kawan, orang sekeliling. Kalau kita dulu baca, mungkin kita tengok kat berita pesara ditipu ratusan ribu. Lepas tu wang pencen habis kan. Sebab isu ni sebenarnya kalau kita kata dia kecil, tak, sebab dia boleh membuat banyak kerosakan. Saya tengok ada family bercerai-berai, kemudian ada anak bergaduh dengan keluarga, kemudian dengan mak ayah, kemudian yang tak mengaku saudara. Jadi dia bermula dengan first kena scam. Dah kena scam, perlukan duit. Jadi bila perlukan duit, mungkin minta sikit, dapat, tak dapat, putus adik-beradik kan. Jadi memang sebenarnya isu scam ni adalah isu yang kita tak kata kecil, kita perlu perangi lah. Besar-besar ratusan juta punya mungkin aset, duit, pelaburan, tu semua adalah duit. Jadi dia boleh menyebabkan, macam saya cakap awal tadi tu, putus hubungan keluarga, kawan-kawan dah tak bertegur sapa, kita dekat tempat kerja dipulaukan, dipinggirkan. Betul. Jadi kenapa dipinggirkan? Tak ada duit nak pinjam. Of course orang nampak je lari. Jadi efek dia banyak. Jadi memang saya tegaskan yang setiap orang, mungkin kalau ada memang dapat wujudkan satu badan memang yang berkaitan dengan scam pun, saya rasa sekarang ni memang masih yang tepat lah. Mungkin ada satu jabatan anti-scam negara. Saya sangat bersetuju lah. Sebab sekarang ni kalau bergantung pada report polis, dia masuk ke jenayah komersial ni, kita kata kola putih ni, kita nak highlight dia orang tu tak tahu ke mana, sebab duit ni digital kan, dia sekejap dia transfer account. Polis nak trace pun, kalau forensic account pun saya rasa memang boleh dapat ke mana, tapi bila dia dah di cash kan, nak cari mana? Jadi itulah yang saya dapat kongsikan. Baik, jadi terima kasih atas hujahan yang sangat terperinci dan sangat berguna untuk saya rasa dapat minda mereka terbuka. Sebenarnya isu ini bukan sahaja remeh ataupun kita boleh nampak macam simple saja, walaupun nilai scammer ataupun nilai penipuan itu sekecil-kecil, tetapi individu itu tetap perlu ambil tindakan supaya benda ini tidak merebak secara lebih meluas lah. Jadi mungkin sebagai penutup, Tuan boleh kongsikan satu ayat ataupun berkaitan dengan skema kepada masyarakat kat luar sana untuk lebih peka bahawa skema ini perlukan tindakan juga daripada individu juga, supaya mungkin langkah mereka sendiri menyebabkan isu itu boleh berkurangan. Mungkin boleh kongsikan. Akhir kata daripada saya lah tentang scam ni. Pertama sekali, yang macam saya cakap sebelum ni, tolong dapatkan second opinion, second advice. Orang rapat dengan kita, kalau kita segan, tanya dengan orang yang jauh. Kadang-kadang nak tanya orang rapat kita, tiba-tiba, oh dia ni banyak duit punya, pinjam pula kan, transfer 100. Okay, jadi tak nak macam tu. Mungkin tak selesa dengan ni, boleh dapatkan orang lain. Sebab kita nak jaga, bukan senang dapat duit okay, itu satu, second opinion. Lepas tu lagi satu, tolong tanamkan dalam hati, tak ada pun apa-apa benda yang boleh jadi multiple dalam masa singkat. Kalau benda tu boleh jadi, kita semua ni kaya. Bukannya macam Dubai, belakang rumah ada minyak kan, jadi emas. Jadi kita bukan macam tu. Jadi second opinion penting. Kemudian jangan tamak. Jangan tamak. Kemudian anda kata kita terkena juga, dah berhati-hati ni tapi terkena. Jangan tunggu lama, sila terus ke pihak berwajib lah, ke balai polis, kemudian terus buat report, sebab benda tu boleh stop terus. Sebab saya pasti even yang nanti mendengar pun, nanti kita dah banyak kali, cuma kita tak akan tersangka kita pun boleh terkena. Dalam kita berhati-hati tu, kita pun boleh terkena. Jadi
sesimpel-simpel scam ke, kalau kita rasa mungkin ada bau-bau scam pun, kita boleh terus report. Sekarang ni hujung jari pun kita boleh report, SKMM apa semua tu kita boleh submit je. Tapi bila anda kata benda tu atau tidak berlaku ke tidak ke, kita terus buat. Jadi bila betul, kalau scammer ni betul-betul tahu benda tu kita dah ambil action, benda tu kita akan berjaya stop terus. Jangan bagi peluang. Yes, kalau kita stop dekat situ pun, dia orang ni kreatif. Dia akan cipta cara lain pula. Betul, one step ahead tu memang berlaku. Tapi kalau kita memang berhati-hati, InsyaAllah lah benda ni kita boleh bendung lah daripada berlaku. Baik, terima kasih Tuan. Jadi apa yang saya boleh rumuskan, isu scammer ni bukan sahaja orang kata masyarakat mengambil mudah, mengatakan persepsi mereka adalah golongan yang terkena ini adalah golongan warga emas yang mudah terperdaya kan. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa sesiapa sahaja boleh terkena scammer. Walaupun mereka telah berjaga-jaga, tetap ada ruang untuk mereka terkena scammer. Jadi dekat sini ambil cakna, berhati-hati dan sentiasa orang kata selidik dulu maklumat yang dapat supaya kita tak terkenalah ataupun terjerumus ke dalam scammer. Jadi terima kasih banyak untuk Tuan kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu juga kan, sebab benda ni sedikit sebanyak membuka minda dekat luar sana supaya berhati-hati. Isu scammer jangan buat mudah, ambil cakna, dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa perkara mengenai scammer, iaitu orang awam penting untuk tahu tentang scammer ni supaya mereka tidak terlibatlah dengan tipu helah, dengan jenayah-jenayah di luar sana. Okey, yang pertama, pentingnya orang awam untuk tahu tentang scammer ni ia untuk melindungi diri dan melindungi harta benda kita jugalah. Seperti yang kita tahu, scammer ni menyebabkan wang, banyak yang menyebabkan wang sampai ratus-ratus yang kena scam apa semua ni. Selain itu juga scammer ni dia tidak hanya menyebabkan wang ringgit, tetapi juga menyebabkan berita-berita palsu yang disampaikan di media sosial lah. Jadi orang awam perlu ambil tahu benda ni supaya tidak ditipu helah lah oleh masyarakat, oleh individu yang tidak bertanggungjawab ni. Selain itu juga ia untuk melindungi keluarga kita lah daripada terkena scammer apa semua ni. Dan selain itu juga orang awam perlu tahu benda ni supaya dia dapat membantu pihak berkuasa untuk memudahkan urusan mereka dengan membuat laporan apa semua ni. Ia dapat membantulah sedikit penguatkuasa ni untuk memudahkan urusan mereka membuat penyiasatan. Pada zaman teknologi moden, isu scam atau penipuan dalam talian semakin membimbangkan. Ramai individu menjadi mangsa disebabkan pelbagai faktor. Antara cabaran yang sering menyebabkan perkara ini berlaku ialah: pertama, individu itu sendiri sering menjadikan punca utama kepada kejadian scam. Ramai mangsa scam memberikan maklumat peribadi dengan mudah kepada orang yang tidak dikenali, seperti nombor akaun bank, nombor kad pengenalan atau kod OTP. Sikap terlalu percaya dan kurang berhati-hati membuka peluang kepada penipu untuk mengambil kesempatan. Cabaran kedua pula ialah kemudahan akses kepada aplikasi tanpa mengira had umur. Hari ini kanak-kanak dan remaja juga mempunyai akses kepada telefon pintar dan aplikasi media sosial seperti TikTok, Instagram dan WhatsApp. Tanpa pengawasan ibu bapa, golongan muda mudah terdedah kepada mesej atau pautan yang mencurigakan. Malah ada aplikasi yang tidak memerlukan pengesahan umur yang ketat juga boleh menyebabkan golongan bawah umur turut menjadi sasaran scammer.
Kesimpulannya ialah isu scam ini adalah satu cabaran besar yang memerlukan perhatian semua pihak. Individu perlu lebih bijak dan lebih berhati-hati, manakala pihak pembangun aplikasi juga perlu lebih bertanggungjawab dalam kawalan umur dan keselamatan pengguna. Jika semua pihak memainkan peranan, insya-Allah kes scam ini dapat dikurangkan dalam masyarakat kita. Pada masa kini, kita dapat melihat bahawa isu scam semakin berleluasa. Antara cara-cara untuk kita menangani isu tersebut ialah dengan mendownload aplikasi seperti Truecaller agar dapat membantu kita mengenal pasti panggilan yang mencurigakan. Seterusnya, kita juga boleh mendapatkan pendapat orang lain bagi mengelakkan kita daripada membuat sesuatu tindakan yang terburu-buru. Seterusnya, kita juga harus meneliti sesuatu maklumat atau sesuatu info dengan lebih mendalam sebelum membuat sesuatu keputusan, kerana pentingnya untuk memastikan kesahihan info tersebut. Akhir sekali, jika kita telah di-scam, buatlah laporan kepada pihak berkuasa dengan kadar segera agar perkara tersebut tidak akan berlaku kepada orang lain. Sebagai kesimpulannya, scam ataupun penipuan bukan hanya sekadar isu individu, tetapi ia adalah isu masyarakat dan juga negara. Semua pihak memainkan peranan penting bagi membendung isu scam ini supaya tidak terus berleluasa. Ingat, kesedaran adalah kunci dan tindakan adalah penyelesaian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.